Semasa Puan Baran dengan anak tu, lama ke Baran tu? Bertahun-tahun juga Tahun lah Dok, daripada zaman kita naik dulu. Oh ya. Nak hilang tu bukan senang Dok, nak hilang Baran tu. Tapi bukanlah kalau konsum ni terus hilang. Tak, saya mengalami proses nak berubah tu ambil masa 2 tahun juga nak berubah. So dia bantu So ini dibantu untuk kita tak perlu kawal dah. Dia sikit-sikit. So kalau orang yang memang baran, kalau konsum ni, dia taklah terus hilang baran. Faham. Tapi dia still kena kawal, tapi ini bantu untuk support dari dalam. Sebab dia Bantu untuk naikkan hormon tenang. Dia Macam naikkan fasa saya, Ya. saya dah berjaya ubah baran, cuma saya kena kawal. Otak kita masih okey ke tahan? Tahan. Kontrol. Tahan, kontrol. So bila konsum ni, tiba-tiba saya rasa macam kenapa anak saya tumpahkan air, saya dah tak payah nak kawal. Kenapa anak saya, sebab saya ada anak yang nombor 4 tu memang sangat mencabar lah. Dia memang sangat mencabar emosi saya. Jadi setiap kali dia memang lain sikit Dok, yang nombor 4 tu. Dia sangat mencabar emosi saya. Jadi kadang saya jadi naik hantu tu sebab dia. Tapi lepas tu okey dah, macam tak ada. Macam okey je dengan dia, macam boleh steady. So apa beza selepas Puan boleh kontrol Baran tu, apa beza pada anak-anak tu? Masya Allah, tenang. Dan baru saya faham tentang ibu tenang, anak tenang. Dan baru saya faham tentang ibu adalah jantung keluarga. Sebab bila saya tenang Dok, tiba-tiba anak-anak tak banyak ragam, suami pun jadi tenang. Sebab bila kita marah, suami kita, saya pun tak tahu kenapa bila saya marah dengan lelaki aku sekali naik hantu juga. Dia macam vibe Nak kata vibe dekat rumah tu. So bila saya tenang, tiba-tiba macam senang nak handle anak-anak. Anak-anak tak banyak ragam, suami pun jadi macam mudah nak membantu. Tak tahulah, itu memang daripada Allah lah. Bukan ini semata-mata, tapi memang saya berkatakan 100% daripada Allah lah. Kita ikhtiar saja. Ya. Yalah, sebab rumah ni adalah tempat rehat suami. So kalau suami balik rumah panas, dia lagilah kalau panas. mak panas, husband panas confirm. 2 kali ganda lagi panas lah. So kalau kita sejuk, husband balik senyum-senyum, kita senyum-senyum. Ya. Lain Dok rasa dia. So alhamdulillah lah, memang saya sendiri boleh merasa apa orang kata bahagia tu, tenang tu. Sebab tenang, kalau Dok sendiri kan, kalau saya tanya Dok nak tak tenang? Of course. Semua orang nak tenang kan? Ya, Tenang tu benda sangat mahal. Bagi duit berjuta pun belum tentu tenang. Betul. Ada orang yang duit banyak belum tentu tenang. Ada orang yang susah pun belum tentu tenang. Saya berada di fasa yang alhamdulillah Allah bagi ujian jutaan ringgit hutang, tapi berada dalam keadaan tenang. Itu benda yang sangat mahal saya rasa. Semua daripada Allah Dok.